Boleh tak kita mendoakan kebaikan untuk orang bukan Islam? Boleh. Bila? Sebelum mati. Faham lagi? Orang kafir kita doakan kebaikan sebelum mati, boleh. Lepas mati tak boleh, kerana tidak ada kebaikan. Janji Allah, janji Rasul, tidak ada kebaikan lagi lepas pada mati. Sebab tu kalau orang kafir panggil Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK, suruh pergi rumah orang kafir sembahyang hajat, boleh. Apa hajatnya? Kerana mereka ini diganggu oleh jin, syaitan ramai sangat duk ganggu, macam-macam hatu duk kacau. Kita pun minta nak jauh daripada gangguan jin tadi. Hukumnya boleh. Atau orang kafir ni buka kedai, contoh buka kedai dia, kedai basikal ke, dia minta sembahyang hajat, supaya kedai dia murah rezeki, boleh. Murah rezeki tidak salah orang kafir. Faham tak ke? Yang tak boleh kalau dia nak jual benda yang haram, tak boleh doa. Minta selamat kedai nombor ekor, minta selamat kedai arak. Atau dia mati dah. Bila mati dah tidak ada kebaikan. Doa boleh untuk keluarganya yang masih hidup. Faham lagi? Boleh. Rest in peace. Rest in peace tengok masa mana? Masa hidup ke masa mati? Biasa orang kata masa mana? Lepas mati dah. Orang kafir, Allah kata orang kafir ini didatangkan api neraka pada pagi dan petang di dalam alam barzakh. Maka api neraka ni peace ke tau? Peace tau? Bukan peace. Peace tu aman damai. Rest, tidurlah di alam barzakh dalam ketenangan dan damai. Betul tak? Berehatlah. Boleh rehat dah orang kafir. Sebab tu haram kata rest in peace. Faham lagi?